Dan orang dekat tak ada siapa yang satu lagi, saya saman, tetap saman, saya teruskan saman. Dan orang dekat tak ada siapa yang nak membantu saya. Abang Mahmud boleh telefon Dr. Nasir, bertanyalah siapa yang bantu saya ya, ketika kenyataan saman ni dah saya keluar, dah saya wawarkan dengan Nasir. Saya cuci nama saya, dan juga saya cucikan nama semua sekali, dan juga saya menunaikan dendam mereka-mereka yang telah di scam oleh sisial ni. Saya cakap terus terang lah, yang banyak tolong saya sekarang ni dalam keadaan saya tersepit dengan pembayaran peguam yang sedikit lah. Yang banyak ini telah disponsor, yang sedikit iaitu menjadikan saya anak guam kepada peguam, dan juga memfailkan saman Nasir dan Khairul Anwar. Dan saya juga ada minta tolong dengan dengan Usop Merah. InsyaAllah Usop Merah akan tolong saya sedikit. Kalau dulu, kalau saya shoot LOD, saya cuma perlukan RM750. Okey, itu saya dah ada lah. Pertama, itu hari yang saya pergi jumpa dekat Melaka, saya dah bayar duit untuk jadi anak guam RM250, dan pada saya ada RM500 untuk file LOD. Namun apabila saya tidak dapat berjumpa, tak boleh berjumpa lah, bukan tak dapat berjumpa, tak boleh berjumpa dengan si sial katik ni, maka peguam saya dan sponsor saya mengambil tindakan, kita terpaksa terus saman lah. Kalau tidak, saya ada 3 step dekat situ. Saya daftar untuk menjadi anak guam, kemudian LOD, dan kemudian file saman. Jadi kita buang satu, tinggal sekarang ni akhir, tinggal ini je lah, tinggal saman. So file saman adalah RM5,000. Dekat mana saya nak cakau duit, maka sponsor saya mengeluarkan separuh daripada RM5,000, RM2,500, dan dia suruh saya cari RM2,500. Okey, Nasir keluarkan RM1,000. InsyaAllah Khairul Anwar akan bagi saya RM500, dan saya ada RM500 untuk duit LOD. Saya akan masuk pada file saman, bermakna duit tu dah ada RM2,000. Saya terkurang lagi RM500. Jadi saya minta tolong bantuan daripada Usop Merah lah, kalau Usop Merah ada. Dan saya juga mencari-cari kawan-kawan saya yang kat sini, kalau dapat bantu sikit. Itu je lah saya nak beritahu. Namun Abang Rapi terus buat pengakuan dia tak ada kait mengait, sedangkan benda ni terjadi berpunca daripada dia. Kalau Abang Mahmud tengok, daripada dia bergaduh dengan Nasir atas konten, iaitu Kamarudin. Okey, saya jadi orang tengah, saya yang kena, dan saya pula di orang cakap anak saya dipetik oleh Nasir. Kemudian dia juga membuat silap dia dengan katik atas sebab duit 300. Yang katik cuba nak menipu dia. Okey, itu yang saya naik angin. Saya troll katik, sehinggalah saya dan anak-anak saya bertambah-tambah lagi difitnah.
Namun akhir sekali saya dapat apa, berorati apa nama, Abang Mahmud. Saya dah fikir masak-masak apa semua. Orang cakap Abang Rafi kawan, boleh buat kawan, sahabat jauh sekali lah untuk dijadikan sahabat.